Geng, kali ini kami pergi Mempaga pula. Pergi operasi menjala. Lama datang menjala, geng. Hari ini saya dengan Boy nak cari ilham baru pula. Lama datang menjala, geng. Badan pun dah rasa macam nak sakit dah ni. Okay, geng, mudahan hari ini ada rezeki. InsyaAllah. Mantap. Geng, dah sampai sini, geng. Dah sampai Bentong dah. Sekarang kita sedang mengikori lori. Okay, geng. Oh, selamat pagi, geng. Sekarang baru sampai dekat Mempaga nih. Siapa yang kenal? Petronas Mempaga. Tuh seberang sana tapak Pasar Awam Mempaga. Tengah tunggu Abang Zul lah. So perjalanan nak pergi tempat tu lagi sekitar dalam 15-14 minit lah. Mantap tak mantap. Kita orang gerak daripada pukul 4 ya. Pukul 4 lebih lah. So apa-apa nanti akan update lah. Okay, bye. Geng, ini perjalanan masuk ke tempat tu, geng. Wah, tepi ladang sawit semua. Aduh. Apa mai? GoPro saya mai atas tu, mai. Boleh ambil gambar. Dalam beg tu ada. Geng, tengok dia punya gunung, geng. Berkabus, geng. Wah, cantik, geng. Cantik, geng. Tengok gunung dia. Guys, hasil dia, guys. Memang seronok sangat. Ini first time datang sini kan. Memang seronok. Alhamdulillah seronok. Geng, penuh ni, geng. Sekian lama kita berhenti kan. Penuh ni, geng. Kita cari baung. Baung balik sini jangan nampak. Baung mana baung? Baung. Ikan ke lah. Oh. Payah, geng. Ikan baung kat dalam sangat. Aduh, nanti ya. Next. Video next. Alhamdulillah, geng. Banyak, geng. Ikan lampam tempatan. Besar, geng. Bau hitam ni. Betul-betul jadi gulai asam kita tu. Betul-betul jadi. Besar, banyak, geng. Wah, hati. Ni kami. Alhamdulillah, geng. Bunga-bunga aja lagi, geng. Lagi sekali. Masak apa ni, Mai? Masak apa, Mai? Masak kuning-kuning. Masak kuning-kuning. Kuning-kuning, geng. Gulai tempoyak, geng. Masak ikan baung, geng. Tuh. Besen merah tu baung mah. Mantap ni. Nasi pun dah masak dah. Wih, kering dah. Mantap. Tak ada api ke? Wih, tak masak nasi kita tu kena tak ada api. Nak masak kan nasi, Mai? Ada. Okay.